Hi guys, welcome back to Cook with Adila series. Hari ni kita masak menu simple tapi confirm buat nasi bertambah. Daging masak kicap. Mula-mula, tumiskan 2 ulas bawang putih dan 2 biji bawang merah sampai naik bau. Masukkan daging yang dah diperap dengan sedikit garam dan kunyit. Kemudian kacau sampai sebati. Masukkan 2 cawan air dan rebus daging sampai empuk. Lepas tu, masukkan 3 sudu kicap manis, 1 sudu sos tiram, 1 sudu sos cili dan sedikit serbuk perasa. Kacau bagi rata dan masukkan carrot dan masak sampai carrot lembut. Kalau kuah terlalu pekat, boleh tambah sedikit air. Masukkan daun limau purut dan sedikit serbuk lada hitam. Kemudian, masukkan bawang Holland atau bawang merah besar. Masak sampai layu sedikit. Akhir sekali, masukkan cili dan tomato cherry yang dah dipotong. Rasa dulu. Kalau kurang, boleh tambah sedikit garam. Kalau kuah terlampau pekat, boleh tambah air sikit. Daging masak kicap kita dah siap. Kuah dia pekat, manis dan berempah. Memang sedap makan dengan nasi panas. Jangan lupa follow untuk lebih banyak resepi dari Cook with Adila series.